Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ini kita melemang sebelum ni kita beli bulu lemang, lepas tu kita punya proses kita lah dengan daun lerek lah apa semua. So, hari ini kita tunjuk secara keseluruhan proses kita daripada kita rendam beras, lepas tu kita masukkan daun lerek, kemudian kita semualah part semua keseluruhan. Yang ni part yang kita masukkan santan lah. Tapi kalau diikutkan, kalau kata tengok tadi video yang ada yang saya masukkan keseluruhan dalam ni so kita dah mula bakar daripada first tong tadi. Yang ni second tong, dan ni tong yang ketiga lah. InsyaAllah akan sangat-sangat baik kan. Rasanya lah, walaupun kita ni kerja gila sebenarnya. Jarang orang contoh untuk masak makan pagi ni, masak pagi tak. Biasanya orang akan masak malam ke, tapi tak ada lah macam saya. Saja kita prepare pagi ni, kita prepare untuk masak pada pagi ni jugalah, insyaAllah. Dalam pukul 9, pukul 10 start masak, saya start makan. InsyaAllah pukul 8 kan kita start buka satu. Kalau tengok cantik, yang satu tong ni kita dah boleh potong dulu. Yang second tong ni biar dulu. Yang ni third tong, yang ni last lah. Yang ni boleh bawa balik lah. Su dia confirm lah. Dia memang satu lori tu dia bawa balik kan. Okay, alright. So yang depan ni kalau kita tengok, ini bahagian-bahagian cikgu lah. So bahagian-bahagian cikgu, diorang macam-macam lah. Tapi kita orang tak mau kalah. Kita mesti buat yang orang kata yang paling susah sikit lah. So yang ni lemang daun lerek, insyaAllah tengok full video keseluruhan. Antara kita punya proses yang orang kata yang penting macam beras pulut ni, biasanya kita akan rendam semalaman ataupun paling kurang 6 jam lah. Cuma kita nak guna besok awal pagi, cadang 5 pagi mula buat kerja. So saya rendam lebih awal lah. Petang ni kebetulan pergi melawat anak dekat sekolah asrama. So kita terus rendam, singgah balik ni terus rendam. Ni lebih kurang 25 kilo. Kita target 25 kilo ni sebenarnya untuk kegunaan lebih kurang dalam 90 ke 100 batang. Saiz yang maknanya saiz 2 jari lah. So tapi insyaAllah hari ni kita rendam terus 25 kilo. Dari segi beras ni tak ada spesifik jenis beras pulut lah. Macam saya apa-apa pun saya okey, janji rendam cantik, lepas tu bancuan santan cantik lah. Macam tu lah. So ni proses merendam lah. Ini lebih kurang dalam 20 kilo, yang ni lebih kurang 5 kilo. So contoh gini lah, memang rendam betul-betul bagi ni, sebab dia akan kembang juga. So kita nak dia berendam betul-betul. So sekurang-kurangnya 6 jam. Tapi kalau dapat lebih daripada 1 malam pun cantik lah. Alright, so macam tu. InsyaAllah nanti kita tunjuk proses yang seterusnya lah. Ok, ni kita tos lah. Kita punya beras pulut semalam dah rendam lebih kurang 25 kilo. So kita tos dulu. Kita tak nak campur dengan air yang kita dah rendam tu, sebab bancuan santan tu dia ngam-ngam je. So air tak boleh nak lebih sangat lah. Kalau tidak nanti dia tak melekat cantik, silap jadi macam beras saja. Ok, Maina, Dewi. Ok, alright. So yang ni batang buluh kita, yang ni daun lerek kita. Saya dah buat ukuran tadi. So dah dapat ukuran tu, Maina tu potong, abang pun tolong potong. Memudahkan untuk masuk lah. Ada juga orang tak potong. Biasanya ada juga sebahagian peniaga dia tak potong, dia lipat je masuk. Tapi kalau pada saya, bila lipat beras lemang tu dia tak dapat masuk banyak. So saya lebih prefer untuk potong. Kita buang lebihan daun dia lah. So kita ambil daun tu, dia tak ngam-ngam, tapi ada lebihan sikit lah. Alright, okay. Salah satu cara yang mudah, memang saya suka sangat pakai daun lerek ni bang. Okay, dia tahan tau. Daun dia bagus, satu tahan untuk layu. Yang keduanya mudah, nampak gulung pakai tangan, tak perlulah nak masuk lain-lain apa semua. So dia gulung apa ni, rapat-rapat. Lepas tu masuk je dalam ni, dia akan kembang sendiri. So nampak mudah kan. Siap dah. So boleh masuk beras, boleh masuk santan, lepas tu mula bakar. Alright bang, tunjuk bang. Kena senang kan. Untuk bancuan santan bancuan santan kita pakai santan kara. Macam ni 500 liter, kita pakai 2 kotak lah. 2 kotak tu maksudnya untuk 1000 liter lah. 3 liter air, 3 liter santan. Air sukatan ni macam contoh 1 jug ni 2000. So kita pakai lebih kurang 4500 liter. Garam kita pakai lebih kurang 5 sudu. Gula lebih kurang 10 sudu. So kita bancur, boleh rasa lah. Dah rasa padu tu maknanya okey tu. Dia air ni jangan terlebih sangat sebab air terlebih sangat dia akan jadi rosak lah pada
kita punya lemang. Sebab lemang ni biasa, kalau kata contoh dia akan lekat tak berapa cantik. So bila lekat tak berapa cantik tu, kadang-kadang bila masak tu dia akan jadi macam seolah macam beras-beras. So kita tak nak macam tu Sebab tu kelikatan santan ni, bancuan ni yang antara yang paling ngam dan yang paling sedap So korang pun tak terlampau banyak gula santan, campur dengan air, campur dengan garam dengan gula, dia akan naik dia punya pekat dia. Right. Kemudian kita akan proses dulu, masukkan beras. Okay, proses kita masukkan ni beras pulut. So beras pulut ni kita masukkan, kalau kata ukuran tu saya masuk lebih kurang gini kemudian cucuk tengah-tengah tu buat lubang. Yang ni kita memang tus habis tambah ada air supaya dia tak mengganggu nanti, maksudnya tak terlampau cair sukatan santan yang kita dah kacau tadi So kita ketuk lebih kurang saiz macam ni sampai sini. Right. So nak nampak lebih jelas tu, nampak tak? Yang tengah-tengah tu ada lubang. Macam tu kita cucuk pakai rotan tu. So kita padatkan. Lepas tu nanti ni baru masuk santan santan belum masuk lagi. So ada sedikit ruang. Kita masuk dulu, lepas tu kita susun. Last sekali baru kita tuang kita punya santan. Baru kita hidupkan api Alright, so ni 30 batang pertama kita start masuk dulu. Yang lain tengah prepare. So 30 batang jalan dulu. Boleh tutup dulu. Okey, ni orang kat dapur. Kak Shima tadi. Ni sama kak, tengah selesaikan proses merendang kita. So ni bahagian basuh. Kat sana tu nampak Kak Ani sana. So yang ni pun sama kak, saya masukkan dalam video lemang kita. Merendang kita tak sempat nak tunjuk video, insya-Allah lain kali Tapi ni ayam tua Macam saya beritahu sebelum ni, saya kalau rendang saya lebih suka ayam tua berbanding ayam biasa. Dia lebih lihat-lihat sikit. Alright, tadi Kak Shima ambil sikit. Okey, sambil-sambil kita nak tunggu kita punya lemang dibakar. Kau ni mencapak So ni kita punya rendang ayam tu. Tak pasti diorang ni biar betul, diorang kata dah lembut dah. So tak apalah, janji jangan ada yang tercabut gigi sudah senyum kan ni. So ni rendang kita. Saya video buat rendang saya tak sempat ramai tunjuk video buat rendang. So kita fokus pada lemang tadi. So ni proses kita buat rendang kita Ni saya berselitkan juga dalam video. Kita menjadi video lemang nanti. So tak betul dia di tengah. Nak tengok tengah tu. Tunjuk. Walau cantik lah. Alright, so yang ni first. Mana nampak tunjuk sikit, cantik tak? Alright, so ni hasil dia. Alhamdulillah cantik. Cantik kan. Okay, so yang first ni pada saya dah masalah. Dia walaupun kalau kata pakai apa ni, pakai tong ni, problem dia tak boleh kering betul. Kalau atas dia walaupun ada berair lagi santan dia, kepala santan kan, kalau kata buka dah masak tu, tak payah tunggu. Kalau tidak nanti dia jadi hangus, kering So lebih baik ngam-ngam macam ni. Okey kan? Jelata ke tak ada Jawab terus lah. Okey kan? Alright, mantap kan? So alright. Okay, alright. So ni full video kita sampailah ke rendang. Tati, dah tukar baju dah.